Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama si bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama diberi Nur Rashidah Farha binti Ramli dan berusia 16 tahun. Saya merupakan anak didik Sekolah Menengah Kebangsaan Lancang. Nadi ilmu amalan membaca atau lebih dikenali sebagai Nilam bukan sekadar satu program galakan membaca, malah merupakan kunci bagi pembentukan generasi berilmu dan berfikiran kritis. Sejak kecil lagi, saya telah diasuh dengan budaya membaca oleh ibu bapa dan guru-guru. Minat ini semakin berkembang apabila saya menyadari bahawa membaca bukan sekadar satu aktiviti bagi mengisi masa lapang, malah ia juga merupakan satu sumber ilmu yang tidak ternilai. Di dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi tentang sebuah komik yang pernah saya baca berjudul Sinbad. Komik bermotivasi tinggi hasil karya Azim Razali dan Irwan Faris ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang mencari erti sebenar di dalam kehidupan. Komik terbitan Zaf Press Enterprise ini diterbitkan pada tahun 2022 dan bernilai sebanyak RM27 Malaysia. Komik ini setebal 173 naskah dan mempunyai sisipan kandungan sebanyak 4 bab. Ayuh bersama saya kita mengamati dan mendalami lagi komik ini dengan lebih dalam. Komik ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang bernama Sinbad yang berasal di perkampungan nelayan dan mempunyai impian besar untuk menjadi pengembara yang hebat. Namun, setiap impian dan cita-cita bukan mudah untuk dicapai. Begitu juga dengan Sinbad, impiannya mendapat tentangan oleh ibunya yang bimbang akan keselamatannya. Namun, nasib telah pun menyebelahinya apabila dia berpeluang untuk menyertai sebuah kapal dagang. Di pelayaran pertamanya, Sinbad mendapat pelbagai cabaran, termasuklah serangan lanun dan makhluk laut yang ganas. Namun, dengan kecerdasannya, Sinbad berjaya mengharungi semua cabaran tersebut. Dengan ini, dia berjaya membuktikan bahawa dia sememangnya ditakdirkan untuk jadi pengembara yang hebat suatu hari nanti. Komik Sinbad ini terdapat banyak pengajaran yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan. Nilai keazaman yang tinggi yang sering dikerapkan, yang sering ditunjukkan di dalam komik ini perlu diterapkan di dalam diri setiap individu agar tidak mudah berputus asa dalam mengejar sesuatu impian. Pada era globalisasi ini, nilai bijak menghadapi cabaran amat penting, lebih-lebih lagi pada remaja yang sering menghadapi tekanan akademik, rakan sebaya maupun emosi. Jika mereka bijak mengharungi semua cabaran tersebut, maka mereka dapat mengharungi tekanan tersebut dengan baik dan tanpa melibatkan sebarang perkara negatif. Sebagai penutup, izinkan saya memberi satu kata-kata hikmah. Ilmu ibarat lautan yang luas. Semakin kita menyelam, semakin banyak yang kita pelajari. Sekian, terima kasih.